Sebab ni kita tengok hari ni macam-macam. Tak? Macam-macam. Al-Imam An-Nawawi aja, bila kamu nak berzikir di sekolah Al-Azkar, dan bukan dia seorang, ulama lain baru sekarang pasal zikir ni. Sebab zikir ni tuan-tuan, salah satu amalan yang mudah dipesongkan. Zikir, kita anggap dia ni ibadah yang ringan, senang aja. Tapi tidak. Al-Imam An-Nawawi kata, wa istahabu ayyazkurullah ala akmali halihi. Hendaklah dia berzikir kepada Allah di atas sifat yang paling baik. Baikkan mutawaddian fastaqbala qiblah. Kalau dia berwudu, menghadaplah kepada kiblat. Kan? Dia kata mutadabbiran mutakhasyian tariqan rasa. Ni bukan ulama lain, ulama kita Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi siapa tak kenal? Mana ada ulama yang kita kata lebih besar daripada Al-Imam An-Nawawi dalam dunia ilmu dan juga mazhab Syafi'i. Walaupun adalah ulama lain yang juga besar, tapi dia senarai itu. Kalau kamu berwuduk, dia kata hadaplah kepada kiblat. Zikir dengan khusyuk, zikir dengan tawadhu, zikir dengan merendahkan suara dan menundukkan kepala. Tiba-tiba mari pula satu golongan ajak berzikir sampai berlari-lari. Tuan-tuan buka YouTube lah. Buka YouTube. Hari ni dunia global. Susah orang nak menipu hari ni. Zaman 80-an boleh orang menipu lagi. Hari ni tak ada nak menipu. Pasal maklumat di hujung jari, tekan dia keluar. Cuk, nak baik hati-hati tu je. Mana boleh menipu? Tak. Nak pusing maklumat tak boleh. Orang ini pasal orang dah cerita maklumat pun mudah, tapi kena tipu lagi. Kawan tadi lupa. Kawan tadi tuan buka YouTube tengok orang berzikir macam mana. Tuan-tuan ada berzikir sampai bukan kata berjoget, lari. Dia lari pintu sana, dia lari pintu sini, lari pintu sana, lari pintu sini, tu duduk kat sini. Dia lari-lari, dia duduk kat sudut kaki tu datuk dia. Dia apa tu dia. Dia lari pula sana, orang lain tepuk tangan. Sallallahu astagfirullah. Ni berlaku luar negara lah, bukan tempat kita. Tapi tempat kita pun dah ada nasihat-nasihat macam tu. Kan? Tuan-tuan buka YouTube tengok. Setengah golongan tu tuan pergi berjanji kat kubur. Kubur. Dikatakan di tempat kita lah, di satu negeri, kat sebut negeri tu, maaf pula orang negeri tu lah, boleh dia berjanji kat kubur. Kau sida kat kubur ramai-ramai. Kita bukan Hindu, bukan kat Arab tak. Orang kat tempat kita. Kau baca Quran tu lain lah. Pergi berjanji kat kubur. Ambil kau tidak kubur tu lah. Konon dia kubur tu orang wali Allah lah. Tapi ingat kalau wali Allah tu boleh keluar dari kubur tu, seorang-seorang dia ketuk boleh buat. Kan? Apa bising-bising kat kubur itu? Kubur ni bagus. Nabi tuan-tuan, Aisyah kata setiap malam dia keluar pergi ke Baqi' dan dia doa kepada dia pula. Kepada dia. Kan? Dia kubur ni sunnah. Apa? Tapi kalau kelak sangat pergi sampai beribadah di sana, orang tanya Imam Malik. Kan? Orang pergi ke kubur untuk ibadah dan sebagainya, Imam Malik kata apa? Ma'ajabani ma ra'aitu illa turaban. Aku tak suka langsung. Aku tak melihat kubur, melainkan dia hanyalah pasir-pasir yang bertaburan. Tak. Dia ada kubur sunnah, tapi bukan tempat dia lah. Nabi berjanji bukan tempat. Kenapa? Sebab itu sebenarnya bukan tanggungjawab kita lah untuk nak bantah apa benda khurafat sesat macam ni. Bantah pihak berkuasa agama nak tanggungjawab apa lah. Kita boleh cakap je. Siap-siap kita cakap lebih-lebih, kita kena tangkap dah lah. Ya tak? Baik. Kat mana tadi? Tu dah lencong lah tu. Kembali pada tadi lah. Quran kan ayat dia umum, Nabi mengajar macam ni.
maka kita tahulah macam mana cara nak semayang. Allah Ta'ala tak ajar cara semayang.